Apa itu plastik berlebihan? Plastik berlebihan merujuk kepada penggunaan bahan plastik secara tidak terkawal dalam kehidupan seharian. Plastik biasanya digunakan dalam pembungkusan makanan, beg plastik, botol minuman dan pelbagai barangan harian. Walaupun plastik sangat berguna kerana murah dan mudah digunakan, penggunaannya yang berlebihan boleh mendatangkan kesan buruk kepada alam sekitar. Oleh itu, masyarakat perlu memahami maksud dan kesan penggunaan plastik berlebihan. Punca penggunaan plastik berlebihan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penggunaan plastik menjadi berlebihan. Antaranya ialah kemudahan mendapatkan plastik di kedai dan pasar raya. Selain itu, masyarakat lebih suka menggunakan plastik kerana ia ringan, murah dan praktikal. Kurangnya kesedaran tentang kesan buruk plastik terhadap alam sekitar juga menjadi punca utama masalah ini. Oleh itu, perubahan sikap perlu dilakukan untuk mengurangkan penggunaannya. Kesan penggunaan plastik berlebihan. Penggunaan plastik secara berlebihan boleh memberi kesan buruk kepada alam sekitar dan kehidupan. Plastik yang dibuang secara tidak terkawal boleh mencemarkan tanah, sungai dan laut. Selain itu, haiwan laut seperti penyu dan ikan boleh terancam apabila tertelan plastik. Plastik juga mengambil masa yang sangat lama untuk terurai sekaligus menyebabkan pencemaran jangka panjang. Oleh itu, masalah ini perlu ditangani dengan segera. Kepentingan mengurangkan penggunaan plastik. Mengurangkan penggunaan plastik amat penting untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Dengan mengurangkan plastik, pencemaran dapat dikurangkan dan ekosistem dapat dilindungi. Selain itu, ia juga membantu menjaga kesihatan manusia daripada kesan bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam plastik. Oleh itu, amalan mengurangkan penggunaan plastik perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat. Cara mengurangkan penggunaan plastik. Pelbagai langkah boleh diambil untuk mengurangkan penggunaan plastik. Antaranya ialah menggunakan beg guna semula ketika membeli belah dan mengelakkan penggunaan straw serta bekas plastik sekali guna. Selain itu, masyarakat boleh membawa botol air sendiri dan menggunakan bekas makanan yang boleh digunakan semula. Kempen kesedaran juga perlu dijalankan bagi mendidik orang ramai tentang bahaya plastik berlebihan. Peranan masyarakat dalam mengurangkan plastik. Masyarakat memainkan peranan penting dalam mengurangkan penggunaan plastik. Setiap individu perlu mengamalkan gaya hidup mesra alam dengan mengurangkan penggunaan plastik dan dalam kehidupan seharian. Selain itu, ibu bapa dan guru perlu mendidik generasi muda tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Dengan kerjasama semua pihak, masalah pencemaran plastik dapat dikurangkan secara berkesan. Alternatif pengganti plastik. Terdapat pelbagai bahan alternatif yang boleh digabungkan untuk mengganti plastik dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah beg kertas, beg kain, bekas kaca dan bekas keluli tahan karat yang lebih mesra alam. Bahan-bahan ini boleh digunakan berulang kali dan lebih selamat kepada alam sekitar. Selain itu, penggunaan bahan biodegradasi juga semakin diperkenalkan kerana ia mudah terurai dan tidak mencemarkan alam. Oleh itu, penggunaan bahan alternatif ini dapat membantu mengurangkan masalah pencemaran plastik. Peranan kerajaan dalam mengurangkan plastik. Kerajaan memainkan peranan penting dalam usaha mengurangkan penggunaan plastik berlebihan. Pelbagai dasar dan kempen kesedaran telah dilaksanakan seperti larangan penggunaan beg plastik sekali guna pada hari tertentu. Selain itu, kerajaan juga menguatkuasakan undang-undang terhadap pihak yang mencemarkan alam sekitar dengan plastik. Program pendidikan dan kempen seperti No Plastik dan Beg Kompai turut dijadikan untuk mendidik masyarakat tentang kesan buruk plastik. Dengan usaha berterusan daripada kerajaan, masalah pencemaran plastik dapat dikurangkan secara berkesan. Kesimpulannya,
Mengurangkan penggunaan plastik berlebihan merupakan tanggungjawab setiap individu untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Dengan mengamalkan penggunaan semula, mengurangkan plastik sekali guna dan memilih alternatif yang bersara alam, kita dapat melindungi bumi serta memastikan kehidupan yang lebih sihat untuk generasi akan datang.